Guys, ramai trader rasa dia sedang manage risk. Tapi sebenarnya dia tengah bakar akaun secara perlahan-lahan. Kalau ada orang cakap risk 1% bersamaan 20, jadi aku akan gunakan 20 tersebut untuk full margin bagi setiap trade. Dengar sini betul-betul. Ini bukan risk management, ini salah faham paling bahaya dalam trading. Sebab dalam trading sebenar, 1% risk bermaksud kalau trade itu rugi, kau hanya hilang 20. Bukan kau pakai 20 sebagai modal habis-habisan untuk entry. Bila kau convert risk kepada full margin, kau dah hilangkan fungsi stop loss. Kau dah hilangkan kawalan, market tak peduli fikir kau safe atau tidak. Sekali market lawan arah, account yang kononnya protected 1% risk boleh jatuh menjadi 5%, 10% atau terus margin call. Dan ironinya, lagi kecil account, lagi ramai suka guna cara ni sebab nampak macam cepat grow. Tapi realitinya itu bukan grow, itu ialah slow motion liquidation. Trading bukan tentang berapa banyak kau boleh masuk dalam market, tapi berapa lama kau boleh bertahan dalam market. Kalau risk management kau dah salah dari awal, market tak perlu lawan kau lama. Cukup hanya satu pergerakan saja.